Assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang, selamat petang. Sekarang kita di atas jabatan internet. Jabatan internet ni nama glamour lah, dia panggil internet. Jam ni daripada sana tadi ni depan Tamadam tadi ni. Sekarang ni baru sampai pertengahan. Dah setengah jam dah aku sangkut tadi. Jalan sikit-sikit. Waktu-waktu macam ni alangkah baiknya lori ni boleh terbang. Pasang kipas 4 biji terbang. Nasib baik dah buat prototype lori terbang. Kalau dia buat prototype lori terbang, aku pertama nak tepah ni. Tak larat sangkut jam ni. Nak tak tahu apa masalah ni. Rasa macam traffic light depan sana tu. Traffic light tu takkanlah teruk sangat sama sini. Jauh betul lah. Ada yang bertanya lori ni lori apa auto ke manual. Lori ni IC. Tak apa orang panggil lah biasa. Panggilan biasa orang panggil auto. Horsepower 370 370 HP. Engine 11 liter di 11 liter. Tak apa ada orang cakap 1100cc 11,000cc. Tapi kalau ikut bahasa yang betul dia punya tu yang betul di 11 ini 11 liter. Sampai bila nak menghadap game ni? Sampai petang je cek. Sampai petang je cek ni. Nak bercerita lah sikit Dana pasal tengah hangat ni diperkatakan di laman sosial pasal bearing ni tayar tercabut. Tayar trailer tercabut sampai langgar orang kan. Macam lah jadi okay. Benarnya untuk check bearing ni senang. Perlukan 2 orang je. Tak payah nak jack dah. Jack langsung. Seorang pergi kat tayar, pegang tayar trailer sebiji kan. Pegang tayar trailer, seorang lagi duduk lori, tekan brek lepas, tekan brek lepas. Yang rasa tu, yang seorang pegang tayar tu, dia boleh rasa. Kalau rasa bergegar, ada pergerakan pada tayar tu, tekan brek, lepas brek ada rasa ada pergerakan, makna kehausan. Ada kehausan pada bearing ataupun hub dia. Dah ikut kan dia takkan bergegar punya. Dia akan speed 6. Kalau bergegar ada kehausan. Jadi seelok-eloknya hantar workshop, suruh dia ketatkan, check. Kalau bearing belum pecah, ketatkan. Kalau bearing longgar, ketatkan rumah bearing tu. Tak payah nak ejek-ejek. Ini jangan ikut dengan tu lah. Adalah seorang kan. Tak mahu sebut nama. Itu dia punya basic merawat. Dia suka merawat daripada mengelakkan. Kita nak mengelakkan bearing tercabut, tayar tercabut. Jadi kita perlu buat walk around dan pagi-pagi biasalah macam pasal kami ni komen tu pasal pagi dia mentahannya dia check bearing tu lah. Kita table duduk atas lori, tekan brek lepas dia kan rasa tayar mana satu. Langgam dia kata semua okey jalan. Ada rasa gegar je lah, siap. Kau hantarlah trailer tu ke workshop. Kau hantarlah ni. Senang cek bearing, tak susah pun. Tu cara rasa. Pada mata kasar pun boleh juga tengok. Kadang-kadang dia leaking tu, minyak grease tu dah mula keluar meleleh kan. Tu pun jaga tu bearing tu. Lepas tu kalau waktu berjalan lah, kita dah buat satu dalam perjalanan, biasa kita akan berhenti rehat. Bila kita jalan balik, masa kita buat apa ni, walk around tu, pergi rasa kat hub tu. Kalau hub tu panas, jaga-jaga ada masalah. Kalau hub tu tak panas, okey cun. Dia panas macam mana tu? Dia panas sampai tak boleh pegang. Orang panas tak tangan, oi panasnya. Kalau sangat panas biasa tu ada lah, mesti dia panas kan. Tapi tak panas, memang panas betul. Itu jaga.
itu mesti ada masalah tu. Biasanya padang betul tu, kalau dia punya apa nama tu, grease dia ada lagi, grease tu meleleh. Kalau grease tu dah kering habis, tinggal panas saja. Jaga. Dia cabut tayar tu kena kat orang, dia nak menjawab. Satu, waktu kita mandu ni, waktu saya cari pada video lepas saya cakap kan, perhatikan je, kena tengok side mirror setiap 10 ke 15 saat. Kita tengok ada kita punya tayar, nampak ikut side mirror ni, nampak tayar. Kita tengok dia ada nampak dia straight ke ataupun macam gelong-gelong. Kalau gelong-gelong, sila turun parking, sila cari tempat selamat, parking turun tengok. Takut-takut dia cabut dah. Itu perlu kita melihat side mirror. Dan apabila keadaan macam tu, kata tayar tu dah longgar kan, bearing tu dah pecah, jangan sesekali paksa lori berjalan. Kalau boleh, cari tempat yang selamat untuk parking. Dan untuk cari tempat yang selamat parking, janganlah kau hinjut sampai 50-60. Duduk lorong kecemasan, pasang double signal kan, lari bawah 10 km sejam. Bawah pada 10, bukan atas 10, bawah pada 10. Seperlahan-perlahan boleh. Sebab kita untuk mengelakkan, andai kata dia tercabut, tayar taklah laju mana pergi. Kalau lari atas pada 10, tinggal ingatlah, dia punya laju mana-mana kan. Saya bukan cakap orang, saya pernah sendiri kena. Balik pada mana, masa tu balik pada Gemas, Vapor Axle, sebiji tayar bearing dah pecah. Sempat tengok air dah bergoyang. Memang saya slow cari parking, ngang dah parking kan. So komen, okay, bearing pecah. Komen cakap apa, kau dah parking tempat selamat? Dah, cakap ke dia. Okay, parking tempat selamat. Okay, kau tidur situ. Dia diam, pasal kau ni dia. Tidur lah, dia tak bagi jalan. Pasal apa, bila berjalan, risiko untuk tayar tu tercabut amat tinggi. 99%, bukan 90%, 100% tayar akan tercabut. Dan 100% akan terkena pada orang. Jika ada orang lah kena dekat kereta, mungkin 50-50 lah. Kena dekat kereta motor, berhenti jadi orang. Itu pentingnya. Sebab tu, yang pertama, buat walk around, check semua. Yang kedua kan, kita kena perhatikan side mirror setiap 10 hingga 15 saat. Bukan setakat parti takut kereta ke apa. Tengok pada kita punya keadaan di bahagian tepi lori. Tengok nampak tayar, tengok benda pun nampak. Okay, rasanya tu sajalah. Saya membebel dalam jam ni kan. InsyaAllah kalau ada lagi, ada apa ni, ada idea saya boleh buat lagi. Dan kalau anda nak tahu apa-apa, boleh komen lah. Boleh komen, bagi cadangan. InsyaAllah saya akan cuba buat ya. Okay. Sekian. Semoga bertemu lagi di lain paparan. Assalamualaikum. Bye.